Tes satu. Hello guys, welcome to my channel. Dan kembali lagi bersama tim Sekau Jadi. Dan saya akan bermain dengan Boleh Coming. Boleh Coming, silakan jawab. Okey, offline sekawan jaya. Hari ni kita akan main game horror. Masih ingat saya tak? Okey guys, kalau ingat sila komen. Yang tak ingat tulis komen apa asalan ni. Okey, jom lagi sini, ikut saya. Ya. Kita akan bermain game ni. Sabar, kita akan AFK dulu. Okey, agaknya ada tak orang nak main bersama kita? Okey, sebenarnya tidak, kita akan bermain 2 orang sahaja. Dan kita akan bermain neraka. Okey, tanpa gini kita akan bermain game Sharry's Courses Anomalies. Kita akan main game sampai menang. Kita akan menang. Okey. Sorry guys, error sikit saya minta. Okey, kita akan bermain. Okey, kita dah masuk. Dan sekarang waktunya bermain saja game dia. Saya ini sebenarnya saya tak tahu lagi cara nak main game ni. Saya tengok kat dalam TikTok banyak orang main game ni, jadi saya akan ikut main. Welcome to your night shift at Shawarma Kiosk. Let's start with the basics. Step 1. Turn on the grill. Customers just love their shawarma hot. Boleh Coming, tolong buka. Aku tim Sekawan Jaya akan tengok CCTV. Mungkin tak ada siapa. Tak boleh lah sekawan jaya. Okey. Jadi buka ni ke? Great! Now open the window. Let everyone know you're ready. Before serving, be sure to read the safety rules. They're super friendly, just like we are. Hairan bro. Jangan buka ya. And while you wait, feel free to watch TV or listen to the radio. Music keeps the mood up. Friendly reminder, don't look into their eyes. It's more fun that way. Have a wonderful shift. Smile, serve, and everything will be just perfect. They're already on their way. Okey. Kenapa tadi ada glitch guys? Aku Tak tahu lah sekawan jaya. Okey. Tengok CCTV dulu. Kau tengok CCTV. Boleh Coming. Not grilled, please. Di pelanggang please. Aman. 350. Jangan buka pintu Okey, boleh Coming. Okey, letak kat sini Lepas tu okey. Kalau buka pintu nanti ada setan tu boleh masuk. Ya, dia dah pernah main Tambahkan ni, tambahkan slash. Apa tu slash guys? Oh ni tambahkan daging. Ini daging ini daging apa ni? Daging BABI tu guys. Okey. Ni aku ni daging apa ni guys? Ini daging manusia ke? Okey. Kawan jaya. Ya, kenapa Bro Coming?
Goleng. Kenapa saya botak awak ada rambut? Saya botak dah. Ya, saya botak ke tak? Awak ada rambut. Okey. Kak, kenapa akak duduk kat sini? Kita nak tutup ni. Wait. Ini bukan akak tadi ke? Okey, tambahkan keju. Ambil, letak kat nafas. Tambahkan selas. Selas tu apa guys? Okey, tambahkan daging manusia. Ambil lah. Macam mana nak ambil daging manusia ni? Sorry kak, ni daging manusia ni tak boleh ambil. Boleh coming. Kenapa daging manusia tak boleh ambil? Tak tahulah sekawan jaya. Macam mana ni? Saya tak pernah main ni. Dulu je pernah. Okey, daging je tak boleh letak je guys. Okey, daging. Sorry okey, daging je hilang. Apanya anda melupakan sesuatu? Ya memang daging manusia kita lupa. Boleh coming, tolong ni ambil daging je macam mana ni? Okey. Dia tak nak yang dia nak daging. Macam mana ni? Boleh tak? Tak boleh. Apa? Hari ni hari raya. Bila masa? Hari ni 4 Januari 2026. Saya baru ingat. Selamat tahun baru ya guys. Okey, kita tutup je dia punya ni. Saya I was literally standing here and you slammed the window. Apa salah dengan What's kamu? wrong with you? Sorry kak, saya tertutup kak. Okey, dia dah pergi. Okey, bagus kak, dia dah pergi. Saya nak ambil daging manusia pun tak boleh ni. Panggang weh. Tutup je lah ni. Tutup, kita balik. Balik. TV jap. Bapak seram lah suara dia. Kat belakang ada. Okey. Cuba tengok kat nombor 1 ada tak pelanggan? Kalau tak ada pelanggan, kalau ada, Tak ada. kita buat tak tahu je. Macam kedai ni. Jangan. Jangan begitu. Kenapa lagu jadi seram guys? Ada setan. Ada sesiapa main game ni? Saya bagi tahu siapa. Tahu siapa yang main game ni? Bapak sedang lagu dia. Matikanlah muzik dia ni. Lagi tengok lagi.
aku tengok CCTV dulu. Bapak dia tadi tak ada pelanggan. Kan memang dah malam ni. Okey. Buka lah boleh coming lagi. Jago aku. Okey, kita tengok. Sedap dah lagu dia. Saya nak ubah lah. Sabar, jap. Tutup lagunya. Sabar, tutup ni dulu. Kenapa? Sini, boleh coming. Kalian perasan tak? Kenapa dia Ni apa? tu apa guys? Guys, tu apa? Tadi dia pegang-pegang aku guys. Guys, tadi Tu apa? Tadi dia pegang muka aku. Daging jahat dia, daging manusia ni. Sabar, kita tengok dulu. Okey. Jadi, dia datang dari mana ni? Ni kenapa ada tangan manusia? Jangan ni betul-betul ni. Ini betul-betul daging manusia tu. Dah buka tak pintu ni? Jangan buka. Kenapa? Buat dia. Itu atuk-atuk lah. Dia setan. Dia zombie. Cuba tengok. Itu memang daging ni. Okey, aku buka Buka. Buka. Dia daging manusia dia. Tak payah. Nanti awak kena jumpscare. Jom lah, jom sikit sama-sama. Kita buka. Jom kita jom sikit sama-sama. Okey. Buka je lah, you bukan setan tu. Aku dah Once you're warm. And don't make it too greasy. My doctor already nags me enough. Sure, that will be 150. Okay, letak di sini. Kan aku dah cakap dia pelanggan. Nanti dia akan jumpscare kita. Tak apa, dia takkan jump scare. Aku yakin. Tu. Ni kan hari raya. Cuba kau tengok ni. Maaflah. Hari raya mana ada setan? Hari raya ada orang je. Kita tutup je lah, Takif. Tak boleh ambil daging. Apa saya buat? Tak boleh ambil daging aku. Jangan gulung. Kita kena letak daging. Gulung je lah. Tak boleh ambil kan. Kita gulung je lah. Here you go. MPH. Tutup. Please. Takif, kita lupa letak daging dia macam mana ni. Pelanggan dia pasti marah. Cuba kita tengok kat ni. Orang dia tak. Okey, buka lagu je dulu.
Tak boleh pun buka lagu je. Jangan buka. Kenapa, ada apa? Ada hutan. Itu manusia. Oh, dah saya nampak dah. Tapi dia manusia. Make it past the bro. Saya dah keluar. Sekawan daging. Okey, jadi sampai sini je. Tak ada kali yang mau